identiti. Bagaimana setiap pesyarah di sini mempunyai identiti dan karakternya yang tersendiri, dan saya berharap apabila saya berada di sini, para pesyarah dapat membantu saya untuk membina karakter saya juga. Dan Alhamdulillah di bawah bimbingan Dr. Atikah dan Dr. Syuhaida, mereka membantu saya untuk mengenali dunia akademik ni dengan lebih mendalam. Kerana sebelum saya, secara terus terang, sebelum ini saya menganggap bahawa proses pengajian ni, dia sebenarnya macam saya nak contribute kepada industri, saya nak contribute kepada knowledge, very direct. Tetapi sebenarnya saya kena mendalami pengetahuan tersebut dahulu, dan itulah yang supervisor saya sedang ataupun telah pun membantu saya sepanjang 2 tahun lepas, di mana saya nak ubah, nak engineer saya punya fikiran tu daripada industri kepada akademik.